Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Allah. Salam bangsa Melayu. Orang marah ni tapi tak apa. Ulang-ulang lagi. Salam bangsa Melayu. Okey. Ni saya hari ni sebenarnya saya bila nama yang nak main hari ni saya risau. Bukan risau pasal apa ni John. Dia sebab saya ni orang kenal dengan kepetahan untuk memberi soalan-soalan tapi dengan John ni saya duk follow lama dah dekat selalu muncul dekat ML kan. Dekat ML. Kepetahan itu dengan luar Kedah itu memang memujakan. Saya tak tahu hari ni saya boleh sama tak dia punya aura atau dia punya tak ada lah kita muhu pandai bang. Dia berfakta. Okey. Bila John sembang pasal dekat ML, saya duduk perasan dia ni sembang macam tahu semua benda kan. Sembang bab bola boleh, sembang bab politik boleh, sembang bab hantu boleh. Memang belajar ke? Dia suka membaca. Saya suka membaca, lepas tu saya banyak bercampur. Bila banyak bercampur ni, kita banyak kawan. Banyak kawan ni, dia pun cerita lah. Kita tukar-tukar ilmu tu. Okey tu saya ada lah sikit-sikit tahu bang. Tak ada lah banyak ni. Orang kata boleh lah potong-potong ni. John asal orang Penang? Asal betul-betul saya dilahirkan di Pulau Pinang lah. Saya dilahirkan di Pulau Pinang. Tapi mak saya orang Pulau Pinang. Pak saya ni, dia orang Sungai Cuh, Rawang. Sungai Cuh ni, dia merupakan satu perkampungan orang Bengkulu. Bengkulu ke Bangkulu? Dia betul-betul orang dulu dia sebut Bangkahulu lah. Bangkahulu, tapi Bengkulu lah. Yang lain ni orang sebut Bengkulu. Yang mana orang Bengkulu ni dia orang Melayu Sumatera. Saya generasi keempat yang dia ada ramai di Perak kan? Ramai di Perak. Di Perak pun ada juga. Di Perak pun ada dia di Hulu Selangor membawa ke Perak lah. Dia itu orang-orang Bengkulu waktu dia berhijrah dulu. Dan kampung Sungai Cuh ni merupakan antara penempatan terawal depa lah. So pak saya ni generasi ketiga, saya generasi keempat. Besar ni semua di Pulau Pinang lah. Saya besar di rumah tok saya di Pulau Pinang di Bagajam. So di sana lah orang kata apa, banyak saya bercampur sekolah semua di sana. Jadi lepas pada tu barulah saya mai duduk di sini lah. Bila tu? Kalau nak ikut betul-betul, saya mai duduk di kampung Sungai Cuh tu waktu saya darjah 3. Dia 9 tahun macam tu, 9 tahun 10 tahun lah. Lepas pada tu, darjah 6 macam tu, saya pergi dah sekolah di Pulau Pinang. Bila macam tu pula, habis sekolah di Pulau Pinang 5 tahun tu, saya pergi sambung diploma di Kelantan. Kelantan pula. Dia pendekar bang. Pendekar ni dia memang kena merantau. Dia kena tinggal rumah muda, dia kena pergi beratur, kena betul je. Lepas pada Kelantan tu, saya sambung pula degree di Shah Alam. UiTM. Lepas habis pula di Shah Alam tu, saya kerja di saya masih duduk di Shah Alam dan akhirnya saya menetap lah di orang kata di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur ni. Pendek kata banyaknya di luar utara. Di luar utara betul. Tapi awak kuat sangat dia punya utara. Tak boleh bang. Ni kita tak boleh macam ni lah. Kita cuba untuk cakap KL ni sebab kan kita sekolah di sini baru lah. Tapi bila kita cakap KL dia nampak macam Rosyam tu. Ramai juga orang Kedah Kelantan bila mai KL lama-lama dia akan macam ni. Orang Kedah ni saya pun orang Kedah. Jadi bila mai ke KL ni dia jadi macam kita ada switch. Kita boleh switch sat pi KL sat. Kalau jumpa geng kita boleh switch balik pi ke Kedah. Tapi macam John melekat tu. Saya tak boleh bang. Saya pi di Indonesia faham tak faham pasal. Sebab apa satu? Saya rasa lah kan. Saya rasa mungkin lah saya ni orang yang bercakap dengan ekspresi. Bila saya tukar saya punya bahasa ni, saya tak dapat jadi betul-betul cakap tu. Saya tak dapat jadi betul-betul orang kata, orang kita panggil jujur lah kan kau. Saya nak betul-betul benar dalam berkata-kata tu, dia jadi tersentuh. Sebab apa saya nak kena susun saya nak kena susun perkataan, saya nak kena jaga hati sebab yang ni bukan bahasa saya tak tahu kelok dia kok mana, saya tak tahu nak berkiah macam mana. Tapi bahasa saya kerti. Dia hilang John lah. Dia bukan John lah. Dia bukan John lah. Mana main nama John Bear? Okey. Ada sebab apa nama John Bear ni? Sebab saya nama John Bear ni merupakan nama pena. Saya menulis. Dan satu masa dulu pun cita-cita saya memang rockers, dia tak lintas kod Melayu ni semua. Saya cita-cita saya bang sajalah cerita di podcast ni, saya nak jadi macam Marilyn Manson. Siapa tu? Marilyn Manson. Bukan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tu Marilyn Manson ni kira satu rocker jahat abang. Yang video klip dia naik babi semua. Saya tahu ni Chromo Metallica. Hak tu kira baik lagi. Hak ni kira video klip dia naik babi semua. Black Sabbath apa?
Dia lebih kurang seangkatan tu. Sahabat. Saya nak jadi rocker tak macam tu lah. Tapi Tok Nenek kita ni hang pontik sat. Lah umur apa dia? Lah, umur dirasa kan bang. Macam perempuan ni. Bukan pasal pasal apa? Okay. Sebab saat lagi orang tengok apa saya cerita ni dia lebih pada usia tu. Okey bang. Dia jadi dia jadi payah Tu perangai orang kita lah. Hang ni umur tak mana pun sembang. Tapi saya lagi kata banyak sangat pula nampak macam pakai susu. Jadi macam terjadi fitnah. Jadi tak apalah. Anggaplah saya 30-an. 30-an. Tapi saya tua lagi kot. Saya 47. Okey. Jauh tak? Jauh juga lah. Jauh juga. Pasal tua tengok aku ni. Okey. John, okey. John kan nak panggil John ke nak panggil Bear? Panggil John lah bang. John, baik. Apa nama kita? So nama pena tadi lah. Nama pena tu satu lagi sebab apa bang? Saya nak buktikan. Tak kisahlah nama kita John ke, orang panggil Albert ke, orang panggil Peter ke, hak paling penting ialah jati diri. Hak tu lah. Jati diri. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya John ni dicadang oleh beberapa orang. Ramai. Dalam senarai-senarai yang saya buat, dia je ni lah. Sebelum tu saya selamat datang dululah ke podcast Kopi Warisan. Yang podcast Cak Ayam lah. Cak Ayam macam ni tak Cak Ayam dia taklah sehebat podcast yang besar yang ada dekat luar sana, macam podcast apa nama KJ, macam podcast apa tu, apa nama lah ni tengah duk naik lah ni, apa nama Yukas kan. Semua tengah tonton naik, dan John sendiri pun ada podcast sendiri kan. Boleh lah bahasa sikit. Jadi saya ni kira macam kecil tapi jiwa besar lah. Kita cuba nak sampaikan sampaikan mesej ataupun topik orang Melayu sekitar ruang lingkup orang Melayu kita. Dan saya rasa mungkin podcast ni tak berapa nak mendapat sambutan sebab dia tak semua orang suka mendengar benda yang terlampau kemelayuan. Betul. Tapi ikut mana sekalipun, bila saya senarai, bila saya minta mereka senaraikan, siapa dia yang hampa nak dengar dalam podcast ni? Antaranya Prof Muati confirm. Walaupun sampai hari ni saya belum dapat lagi tarikh dia ni. Prof Muati dah setuju tapi dia belum bagi date. Ustaz Amin yang memang dia perkata antara senarai yang wajib kena mai. Dan nama John muncul. Bila nama John muncul, saya pun duk fikir apa ke benda yang depa di sana nama John ni, pasal apa John? Saya pun duk kenal John dalam watak yang lok-lak lah. Lok-lak yang jenis belasah bagi sungguh kan. Kutu berak lah kan. Ini celah mana aku nak sembang dengan John pasal topik ni. Dan bila saya study balik, ada orang cerita pasal John dalam proses untuk menyiapkan PhD dalam bidang keris sebagainya. Dan saya perhati, betul lah John memang dekat dengan jiwa ataupun jati diri orang Melayu, dan lebih mencabar lagi sebab John main daripada dunia yang lok-lak tu lah. Tiba-tiba nak sembang bab orang Melayu kan. Betul sungguh. Pasal apa John minat tiba-tiba berubah daripada seorang yang rockers lok-lak tu nak pergi ke orang Melayu yang pure ni? Dia sebenarnya desapkan peminat lah. Tak. Kita sajalah tak mau bagi dia serius kan. Dia macam ni sebenarnya sebab saya melalui proses dalam kehidupan. Di waktu saya duduk tengah seronok main band tu, tiba-tiba main band lah. Saya merupakan seorang vokalis bang. Vokalis? Vokalis. Saya ada vokal tinggi. Saya ada band reggae ska Nusantara ni. Nama band saya Budak Nakal Ujung Simpang. Band saya ni ramai mas, 11 orang. Ini underground lah? Dia kira independent lah. Band independent lah. Dulu zaman kita dia awal-awal tu panggil underground lah. Ni dia panggil indie. So saya main band lah. So bila saya duduk main band ni semua, saya tak minat pun lagi Melayu-Melayu ni semua pun. Tiba-tiba main duduk macam mana kata tak tahu, tiba-tiba jadinya satu insiden besar lah hidup saya, yang mana saya mengalami orang kata kecederaan lah. Kecederaan yang mana saya melalui operation apa semua. Waktu tu saya jadi kacau bila lah. Saya jadi kacau bila apa benda semua. Bila saya jadi kacau bila ni semua, saya tak tahu apa yang saya nampak ni. Saya tak faham. Saya nampak orang silat nampak ni. Tapi ni saya sebelum John start buat PhD? Sebelum lagi. Okay. So jadi saya pun jadi apa dia? Saya memang tak faham lah. Saya tak tahu, saya tak lintas kot ni lah. Nak kata tengok gambar pendekar ke apa, tak ada pun kan. So lepas pada tu saya cubalah bertanya pada orang-orang yang lebih arif kan. Lepas tu saya minta kat Tuhan time tu. Waktu tu saya dah hampir berputus asa dalam hidup. Dia kira waktu tu merupakan paras dan titik yang terendah. Teruk sangat ke? Teruk bang. Teruk yang teramat-amat teruk. Ialah contoh, saya operate tu saya dah habis dah semua duit. Saya memang tak ada insurans apa. Insurans nampak seronok ni. Tapi dia ada, saya tak percaya benda ni. Bagi saya tak apa tu hujan atas diri saya. So saya dah habis duit dah. Saya simpan semua, saya operate. Saya duk ingat saya kebal. Tak jadi pula dah. Haram sungguh. Lepas pada tu saya dah operate apa semua. Lepas pada operate tu PKP. Lepas pada PKP tu kerja memang tak ada dah sebab saya menyanyi. Saya buat kerja saya buat kerja yang orang kata pergi buat review lah pergi bercakap memang tak ada dah. Tak keluar langsung dah. So makna kata bila tak keluar langsung duit tak ada dah. Bila duit tak ada bang,
Tak apalah duit tak ada ni. Orang boleh lagi duk sonok-sonok dalam rumah duk buat apa ke satu macam punya dalgona punya kopi ke apa tak itu duk trend lah zaman PKP kan. Tak apa, saya berjalan tak boleh. Mau berjalan pun tak boleh, jadi dia jadi kacau bang. Dia jadi bila seorang lelaki ni, orang yang ada keluarga tak boleh berjalan, tak boleh buat benda semua. Rockers pula tu kan. Rockers pula lagi waktu hari biasa duk loncat semua ni. Dia jadi tak boleh bang. Dia jadi tak boleh, dia jadi kacau. Bila jadi kacau ni semua, saya duk nampak macam-macam. Memang nak gila dah. Senang kata. Time tu. Dan Melayu tu lah menyelamatkan saya. Jiwa. So saya duk nampak macam-macam ni. Saya tak bisa cerita benda ni. Tapi saya share lah benda ni kan. So saya duk nampak benda pelik-pelik. Lepas tu saya duk nampak satu muka orang ni. Nampak tu macam mana? Saya nampak. Bayangan. Saya tak tidur pun. Saya duk nampak bayangan. Saya duk nampak ni bang. Dia, mata saya duk nampak ni. Bayangan ada kapal lah. Orang duk lawas lah. Macam mana. Macam mana tu? Nak cerita payah lah. So nak kata tak tahulah. Mereka mungkin orang-orang klinikal ni. Mereka ada banyak lah huraian ni. Tapi saya tak peduli pasal klinikal. Saya percaya ini adalah mesej daripada tok nenek saya. Mungkin saya dah tersilap dah hidup di dunia ni dah. Terlampau lalai lekor saya dengan tindik. Subang. Orang tu sikit lagi nak buat tattoo dengan design. Dah ada. Memang ada sikit. Plan dah. Ada plan dia siap design. Ada design dah. Kira memang nak tahu nampak dah sikit lagi lah. Betul-betul nak tahu lah. Okay. So waktu tu lah dia jadi yang kaki ni semua masalah ni. So bila jadi macam tu, saya minta kat Tuhan, ya Allah Tuanku, aku nak ranak dah ya Allah. Jadi last aku ada hang. Jadi tolong aku mana apa ejas aku bagi bawa balik. Hang bagilah aku jumpa orang betul yang boleh bimbing aku, boleh ajak aku balik ikut jalan ni. Balik ikut jalan betul ni. Jadi saya pun doa ni, saya nampak tu bayangan muka dalam kepala saya. Dia macam cerita kartun lah, orang kata ni cerita kartun. Saya nampak bayangan muka dalam kepala. Saya tak kenal orang ni siapa. Saya, tempat yang paling senang kita nak cari ialah di Facebook. Oh, cari. Yalah, saya belum lagi pendekak lagi tadi tu bang. Tak ada belajar apa pun lagi kan. So saya pun carilah di Facebook. Saya nampak bayangan dia. Saya rasa saya pernah jumpa orang ni tapi tak tahu tak mana. Saya cari. Berapa? Saya jumpa orang ni. Saya buat tak malu bang. Saya mesej dia tu, Assalamualaikum cikgu. Boleh kenal nama dia? Saya tak mau sebut lah di sini. Eloklah kita rahsiakan kan. Okay. So saya pun mesej dia. Saya buat tak malu lah. Saya kata Assalamualaikum. Saya tengok semua kalau panggil cikgu. Saya kata dia pun satu macam dia cikgu. Saya orang silat ke? Orang silat lah. Saya pun mesej Assalamualaikum cikgu. Saya tak kenal cikgu. Cikgu pun mungkin tak ingat saya. Mungkin saya biasa lintas depan cikgu ni. Saya ada masalah. Saya dah masalah mental. Saya nampak sekali mak nenek ni mau bayangan lah. Ada suara duk bagi tahu suruh buat yang ni lah, yang tu lah apa semua. Saya tak faham cikgu. Saya tak faham langsung lah. Sikit lagi kalau cikgu tak tolong saya gila. Dia reply. Hak tu yang saya terkejut tu. Sebab dalam hati saya tawakal lah. Ini jalan terakhir dah ni. Tak ada apa dah. Tak tahu nak buat apa dah ni kan. Lepas tu dia reply. Bila dia reply bang, dia kata dekat saya, hang relax, hang tak gila. Hang tak gila. Jadi hang duk dapat ni semua bayangan-bayangan tak apa. Ada cara nak faham. Ada ilmu nak faham dia semua. Jadi hang relax dulu. Hang relax, hang tenang, bawa selawat banyak-banyak. Duduk di rumah tunggu aku balik mai. Waktu tu dia duduk ada di luar kawasan. Waktu tu kan tak boleh rentas kawasan. Ya. Dia duduk ada di Taiping. Jadi tak boleh balik mai. Saya ni abang. Daripada sehari ke sehari saya duduk tunggu ni. Libang-libu duduk di rumah ni. Tak senang duduk saya ni. Saya duduk mesej dia, cikgu balik dah lagi. Tak balik lagi. Dia balik lagi. Tak balik lagi. Okey. Bila dia balik tu saya terpaksa pergi jumpa dia. Saya lantak lah kena tangkap ke apa ke. Saya memang kena jumpa. Redah je. Saya redah. Alhamdulillah saya pergi jumpa dia. Dia tanya saya belajar ilmu apa. Saya kata badan saya belajar ilmu apa. Time tu dah boleh jalan lah? Okay, orang tak pakai tongkat lah. Pakai segala tu. Kaki robokok lah. So saya kata kat dia, saya tak ada belajar ilmu apa. Saya mimoy lah. Saya mimoy. Kira lama lah. Mimoy ni saya main lama. Di mana? Daripada Kelantan dulu saya belajar. Saya main di Kelantan sampai saya sambung di sini lah. Muay ni sejarah saya lama saya main muay ni. So lepas tu saya kata saya main muay atas pada tu tak main silat ni saya meluat. Saya meluat silat. Teruk sangat ni. Sebab bagi saya lambat bang. Lambat. Bila nak tahu orang duk menari. Contoh dulu saya tak faham. Bagi kat aku ni. Dulu saya tak faham. Sehingga saya main ke jalan ni mesti ada sebab. Dalam hati saya apa dah duk kita apa pelak tu. Sampai sudah tak lawan. Kita dah bam terus ya. So dalam hati saya macam tu lah dulu kan. Kita tak tahu. Bila tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Tang tu je. So bila kita tak tahu ni, kita akan cakap daripada perspektif yang kita tahu dan kita faham saja. Sebab tu saya tak pernah peduli pasal komen-komen ni semua. Sebab mampu pergi kampung, aku nak pergi belajar, aku nak pergi mengaji, aku nak pergi menada, hak kena balun tu aku tahu. Jadi tak semudah itu aku nak keluarkan kata-kata sebab aku orang berada di atas jalanan ni. Jadi tak semudah tu hang nak cakap, nak pergi challenge orang ni mah. Okey. Bila saya dah jumpa dia semua, dia kata dekat saya, hang pernah main silat? Tak pernah.
Lepas tu dia kata okey tak apa. Dia try saya main. Kira waktu tu tiba-tiba tu adalah jadi tu saya tak perlulah cerita dengan lebih detail. Dia try. Tiba-tiba saya boleh main silat abang time tu. Okey. Bila saya dalam hari sama tu. Time tu juga. Okay. Dalam hati saya mungkin tengok movie lah kot kan. Dia jadi reflect. Saya memang orang yang memang seboleh-boleh untuk menidakkan benda ni. Saya tak suka barang-barang Melayu, magic, hantu, saka memang saya tak suka. Jadi bila duduk jadi ni, saya duduk nampak dah ni barang lain ni. Tapi saya nak sungguh-sungguh kata tak. Dia kata, Tok Guru ni kata tak apa. Sekali lagi kita main. Dia bagi sekali lagi bang. Betul-betul saya boleh main. Saya boleh nampak dekat mata saya yang macam Iron Man tu. Yang memang hak ni buat kot ni, hak ni naik kot ni, hak ni boleh buat macam ni, hak boleh buat macam ni. Jadi saya hati saya, weh. Tapi time tu bukan kata tengah duduk sakit lagi. Ya, tapi saya boleh bergerak ni, tak sakit apa pun. Lutut semua tak jadi tak sakit apa. Saya boleh main ni. Ni kata pelik ni. Bila kata macam tu, saya tak boleh hadam. Tak boleh hadam. Betul, Tok Guru ni kata sudah. Nanti saat nanti patah kaki balik. Sebab hang tak tahu nak guna barang, hang duduk dulu. Kita sembang. So dia tanya, hang mengaji silat apa? Saya mana ada silat je. Hak tu saya rasa dia jadi automatik kat tu. Dia kata dah, hak ni mau barang hak tu nenek hang main. Dia duduk ada dalam darah hang lah pun. Dia bukan pasal hang nak main ke tak main. So bila hang tak tahu nak buat apa tu, dia jadi hang tak tahu, hang berserah tu, hang tak tahu tu, jadi dia jadilah kot tu. Waktu tu saya macam barang Melayu ni nampak satu macam yang simple. Yang macam satu macam yang boleh download. Sebab saya tak pernah, saya cakap dengan abang tu, saya tak pernah belajar. Orang akan kata jin lah, kepala mak nenek lah, hantu lah. Dia ni senang cerita macam ni. Bila kita berada di makam penyerahan, sebenar-benar penyerahan, tak ada apa dah ni. Kalau kata kena dah. So segala apa yang ada dalam badan kita ni, genetik kita, DNA kita, hak tok nenek kita biasa mengaji, biasa buat, biasa amal, biasa berlatih, dia jadi dengan sendirinya bang. Benda ni tak boleh bohong. Jadi atas diri saya. Bukan jadi atas diri saya. Banyak orang pun jadi. Bukan saya saja. Ada orang-orang lain pun jadi benda ni juga. Cuma dia pun tak ceritakan benda ni. Tapi alhamdulillah saya rasa dah sampai masa dia untuk saya kongsi. Sebab jadi kalau benda ni sebelum dia dah sampai ke mana? Saya tak pernah kongsi. Ini first time secara live ni. Warisan bertuah. Sebab saya rasa dah sampai masa dia untuk kita bercerita tentang jati diri ini. Jadi tak ada masalah. Ini bukan hantu, dia bukan sihir, magic, ilmu hitam, tak ada. Yang ni barang tok nenek kita dulu. Ilmu depa. Okey, so bila saya jadi macam ni, dia kata tak apalah. Bila start saya trigger kot ni, mestilah saya nak tahu siapa keturunan saya. Bila saya nak start tahu keturunan saya ni lah, sehingga membawa sampai saya mengaji PhD ni. Okey. Sebab saya duk minat pasal senjata ni apa semua. Saya duk study apa semua senjata Melayu apa. Tapi kenapa pilih PhD bidang saya tak tahu. Dia jadi yang paling dekat dengan saya ialah senjata. Dan saya study, kan topik Melayu banyak lagi. Betul. Dan pada ketika itu saya dah memang ada, saya buat master in mass communication lah. So saya nak tukar, bagi saya orang Melayu ni mesti lagi pandai komunikasi. Lepas pada saya duk baca, saya jumpa orang, saya belajar apa, saya rasa orang Melayu ni dia punya komunikasi dia lagi halus, lagi cantik, lagi indah, lagi molek. Dia tak payah cakap, dia tengok pada senjata, dia tahu kawan tu siapa dah. Betul. Nak bagi tahu indahnya Melayu, tak payah abang ni nelayan nak kawan ni nampak tak mengaji. Nampak tak bercampur dengan masyarakat. Sebab kalau orang yang mengaji, dia tahu pakaian dia, dia punya adab dia, pembawaan dia, senjata yang dia pakai, benda-benda yang ada pada diri dia telah menunjukkan dia ni siapa. Apa status dia dalam sosial. Tak payah Datuk tak payah. Orang Melayu dia mai pakai macam cokiang pun, dia letak atas senjata, orang tahu dia siapa. Tapi ni orang Melayu yang mengamalkan orang-orang Melayu yang mengamalkan adab ni. Sebab tu saya kata, saya nak bawa balik benda ni. Saya nak bawa balik komunikasi Melayu ni yang tak payah cakap banyak pun. Yang senyum-senyum. Tahu tempat kita di mana. Cakap dengan lembut, dengan adab, dengan sopan. Sebab kita tahu tempat kita dengan kawan ni. Sekali dia gedebuk lepas ni payah. Sebab apa kita tahu ukur baju di badan sendiri. Jadi cantik bagi saya ilmu Melayu, komunikasi Melayu. Dan salah satu cara komunikasi dia adalah pada keris. Ukiran dia, bentuk sampir dia, bentuk hulu dia. Semua ni adalah salah satu cabang komunikasi non-verbal bagi orang Melayu. Jadi saya rasa ni adalah satu bidang yang cantik lah saya nak study. Jadi membawa lah saya study pasal Melayu ni. Ya. Cuma tadi guru yang ditemui tu adakah masih ada lah ni? Ada, masih ada. Masih menjadi guru. Masih aktif lagi? Masih aktif. Masih terus memberi, masih terus menyumbang. Kurang-kurang nanti bila dia tengok podcast ni, dia boleh mengesahkan. Dia cerita dia. Betul. Betul. Pendek katanya,
Bukan buat cerita. Lagi orang kata buat cerita. Dan sebab kalau kata nak buat cerita ni apa semua tak boleh pun, sebab saya ada rakan-rakan perseguruan. Yes. Saya ada guru-guru ni yang tahu siapa saya. Yeah. Tahu ilmu apa dia bagi kat saya. Saya banyak berjalan bang. Saya banyak guru. Kalau nak senaraikan ni 2 muka surat. Tu dia. Tu ilmu tinggi tu. Tak ada tinggi lah. Tak sungguh. Bukan saya tengok John tu, John bila bercakap dekat kamera, kelancaran bukan lancar tu semua lancar. Tapi kelancaran memberi hujah tu. Allah. Ilmu tu bukan ilmu yang sembarang. Nak kata prompter tu memang boleh letak prompter, tapi prompter ni dia kena ada ilmu. Orang kata kalau letak prompter dia main sendiri kan. Dan ada setengah yang John share tu benda yang bersifat bukan Google. Bukan kita cari sendiri. Dia kena pergi mengaji Kena pergi mengaji. Sebab apa bang, kalau kata andai katalah saya kecil lemah dan hina. Andai kata orang nampak apa-apa sebarang hebat pada diri saya. Hari ni saya declare. Orang kata disclaimer, orang putih panggil. Apa-apa yang hebat pada diri saya ni adalah ihsan dan juga kasih sayang guru-guru saya atas diri saya. Tak ada apa diri saya ni, kosong. Tapi kalau ikut daripada cerita John ni, John start mencari apabila John accident dan mula loss ketika PKP. Bermaksud kalau saya tolak mai lebih kurang baru dalam 5 tahun dah. 5-6 tahun dah. Betul? Sungguh. Tapi dalam 5-6 tahun ni, senang contoh saya tak ada tempat. Merata saya merantau. Banyak guru saya jumpa. Guru abang pun saya jumpa. Pandak? Pik dia? Pandak dengan saya ada kisah misteri pun kalau nak cerita. Apa dia tu? Share sikit apa pandak dengan saya okey. Tak lah cuma saya nak cerita di halayak ramai lah. Kira pandak, perjalanan saya dengan pandak. Saya mimpi saya kena jumpa pandak. Sehingga saya bagi tahu kat Acik. Acik salah seorang sahabat saya lah. Abang saya kekanda saya tu. So saya bagi tahu kat Acik. Acik pula bagi tahu, tak boleh ni John. Hak ni hang ramai. Hak ni bukan saya saja apa semua. Sehingga jadinya macam-macam benda antara saya dengan pandak tu. Saya duduk 3 hari di Gerangan Pusat tu. Di pondok belakang tu saya duduk 3 hari. Pondok belakang tu zaman daripada surau. Pondok Abang Syam tu. Pondok Abang Syam. Belah nu. Belah nu. Belakang rumah pondok. Okey. Saya duduk di sana 3 hari. Bau tak tu? So bila saya mengalami benda-benda ni, nak cerita secara detail ni dia jadi tak syok lah. Sebab tapi nak cerita saya bertemu dengan guru-guru lama, guru-guru tua, orang-orang yang saya jumpa lepas tu dia meninggal dunia. Alhamdulillah saya dapat jumpa, saya pergi lah jumpa orang kata ambil sanad kan. Saya jumpa dengan ni. Sebab apa? Dekat situ baru saya belajar. Ada orang Melayu ni dia bukan kena duduk di satu guru belagak dah, tak. Dia kena berjalan. Banyak lagi. Bila kita jumpa guru lain baru kita tengok, ya Allah kecilnya aku. Jumpa guru lain yang lagi baik, dia lagi tahu macam-macam. Lagi dia buat tak tahu. Hak ni buat saya, ya Allah, ya Tuhan aku hinanya. Ada tak pergi jumpa guru tapi tak dapat apa? Tangan kosong Ada. Sebab apa? Ada hak tongong tu Tapi saya hormat, bagi saya contoh, mungkin dia tak ajak saya ilmu, tapi cerminan diri dia, apa yang dia tunjuk, saya tahulah hak ni jangan buat. Nanti orang tak suka. Hak ni hang bohong, benda bohong jangan cerita. Kena cakap benda betul, benda betul-betul tahu. Bila betul-betul faham, yakin, boleh buat, boleh tunjuk, baru cerita, baru buat. Saya boleh mengesahkan cerita John ni sebab apa? Saya dulu pun pernah ada pengalaman pergi ke Parit Sulong. Parit Sulong. Johor. Duduk sana seminggu. Buah balik dengan hanya dapat ilmu sepatah ayat. Tak dapat apa pun. Cuma dapat sepatah ayat. Tak dapat apa kita pergi tu kadang-kadang nak cari ilmu, nak cari ilmu time tu di sana silat sending. Sending. Kadang-kadang nak dapatkan ilmu sending Tak. Duduk sana seminggu dapat balik dengan sepatah ayat. Maksudnya ilmu kita bagi tu cuma sepatah ayat. Jadi kalau John kata tadi merayau kata mencari ni, ada yang main balik tangan kosong tu. Betul. Sebab kadang kalau bang, sepatah ayat ni bagi saya lah saya minta ampun saya cakap sepatah ayat tu sebab apa? Sebab kita tak layak bang. Betul. Sebab kita berkehendak. Betul. Kita pergi tu mungkin lah kan, aku belajar ni, aku boleh belum buat masanya ni. Mungkin. Belum masa dia kata hang tak layak. Betul. Sebab tu aku rasa untuk masa ni sajalah kata. Dia bagi segitu sabar. Yes. Betul. Hak tu ni bang, sabar ni boleh baca buku. Tak ada guru boleh ajar. Betul. So, guru nak lepas satu perkataan tu, dia tahulah kita takat mana. Sebab guru yang betul ni pula, dia bukan ada di TikTok. Dia bukan ada di social media. Dia bukan ada di Facebook. Tak ada. Sebab guru hak betul, dia tahu tempat dia di mana, apa tujuan dia, apa tanggungjawab dia, apa benda yang dia kena buat. Oleh yang demikian, dia tak ada masa nak mempromosikan diri dia, nak mempertontonkan ilmu dia, tak ada masa. Sebab
Nak cari? Nak cari. Betul. Sebab apa? Betul-betul nak cari contoh. Kod lah dia botol-botol, kod lintas ke apa, dia boleh tunjuk sikit-sikit. Itu pun dengan cara dia melakukan perbuatan itu saja. Dia berkongsi apa yang dia lakukan je. Tapi dia tak promosikan. Tengok saya boleh terbang. Contoh, tembak. Mike pun marah. Sebab hal ni saya share bang, sebab saya takut macam mana saya berjalan menuntut ilmu. Bagi saya susah. Abang pun sendiri berjalan menuntut ilmu. Abang tahu susah. Abang tahu macam mana ada hari guru ni kerah. Ada hari hang kena dengar dulu apa dia ni. Ada hari kena maki. Ada hari kena tabuh. Sampai ada hari lena. Ada hari dia biar. Ada hari dia biar. Dia biar lantak pergi kat hang. Lepas tu ada hari sampai kita kata cikgu tak mau main dah sakit. Tu. Nak bagi tahu kata bukan senang satu benda nak dapat tu. Saya nak berkongsi dengan adik-adik kita, kok-kok yang tengok kan. Sebab apa? Nak bagi tahu kata ilmu ni yang orang lama punya ilmu ni masih ada. Dia berjalan nak mencari ilmu ni mesti kena cara dulu juga. Yeah. Dia tak boleh di social media belajar online. Belajar silat online apa dia? Okay. Okay. Sebab belajar silat ni pergerakan. Kena berguru. Teori ni boleh. Sebab apa? Kita takut sesat bila tidak berguru. Sebab apa? Contoh, saya tak tahulah betulkan saya. Kalau saya salah belajar menuntut ilmu ni pula kena talaki, kena duduk dengan guru, kena botol lutut. Bai'ah dia. Kena ada bai'ah dia. Lepas tu pula mak pak pula kena tahu siapa guru hang. Yeah. Mak pak pula kata kena aku betul tahu adab dia macam mana, perangai dia macam mana, maka aku lepas hang kat dia. Guru pula kata perangai hang ni esok jadi musibat ni atas tangan aku. Ya. Yeah. Ni guru. Sebab tu guru pula dia tak ambil orang sembarang-sembarang. Betul. Sebab tu saya saja share bang, ni saya pergi berjalan lah. Guru-guru pesan kat saya. Dia kata, John, sifat ilmu ni bukan kita yang pergi cari guru, tapi guru tu yang pilih kita. Betul. Sajalah share bang. Betul. Sifat dia ilmu tu. kita mencari tapi belum tentu kita dapat. Betul. Dan belum tentu dia pilih kita. Mencari memang dia cari. Bukan sifat guru nak percaya murid. Murid yang akan cari guru tapi nak diterima tu belum tentu. Betul. So sajalah saya berpesan pada diri saya dan juga depa saya nak tengok ni kecil dah lemah dah hina saya ni. Tapi andai kata nak mencari guru, carilah hak betul-betul sungguh-sungguh punya guru. Ya. Okey, tadi John kata sebelum tepi jauh sikit nama pada awal tadi kata silat ni menari-nari lah, tak apa-apa lah je lah. Persepsi silat. Okey. Lepas pada saya pi satu jenis silat kan. Saya tengok silat ni dia main tapak. Okey, tapak dia kemah. Macam abang tadi abang sebut ada dua nama tu, dua-dua tu guru saya. Prof Muati guru saya, Ustaz Amin guru saya. Yang kira depa ajak saya macam Prof Muati dari segi pendidikan. Ustaz Amin memang ajak saya tu ilmu yang Melayu. Ilmu Melayu bukan saja di atas paper, juga dalam tapak. Ni dia ajak. Dah. Hak ni ikatan kami sendiri, saya sendirilah. Ada ikatan sendiri. Pasal dia pun selalu ajak juga. So makna kata banyak ilmu yang contoh permainan sundang. Saya belajar daripada Ustaz Amin. Benda-benda permainan sundang semua kan. Jadi benda-benda ni saya belajar sini sikit ni. Bila nak cerita ni abang, saya belajar kat sini tapak. Dia ni orang ni main bunga. Lepas tu orang ni pula main tari. Orang ni pula main buah. Orang ni pula main pukul. Bila saya tengok contoh sajalah kata, saya sending. Macam abang kata dia sending. Sending kerah. Dan permainan dia bijak. Saya kena lepas tak sampai 10 saat tumbang. Betul. Lepas tu permainan dia bijak laju. Betul. Okey, lepas tu sajalah pula kita ambil pulut. Melekat. Tapi tobat hang tersalah terlepas mampu hang. Sebab apa hang sendiri lepas kat hang. Betul. Abang tahu benda ni, hang sendiri lepas kat hang tu malah ni. Nampak orang kata main kenduri kahwin ni. Main kenduri kahwin ni apalah boleh tabuh orang pi tengok. Hak betul-betul hak main pulut tua ni. Betul. Hak duduk orang-orang Fatani hak main duduk di Batu Kurau ni, main tengok. Batu Kurau. Main tengok barang-barang ni. Semalam aku main apa nama podcast dengan Safwan Rahid. Batu Kurau. Safwan, saya kenal sahabat saya. Dia main sini. So saya nak bagi tahu kat abang, bila saya tengok benda-benda saya jadi kia bang. Ayat orang utara dia panggil kia. Bagi saya alamak, rupanya macam-macam permainan lagi. Hang kelok kot ni main mana dia boleh cantai kot ni. Dia boleh pemotong buah kot ni. Dia boleh pemati kot ni. Dia boleh pemakan kot ni. Dia ada pula buah rahsia dia sebiji pula kot ni. Ya. Yang ni sebab tu saya kata saya minat lagi nak belajar lagi. Saya pergi mengaji pula. Okey, contoh sajalah kata saya main cekak. Cekak pula dia rasa tempat. Main gayung ada macam-macam pecah. Main gayung ada. Lepas tu di Pulau Pinang pula ada depa panggil siku 12. Siku petir. Woi, padu tu. Lain macam siku 12. So bila saya ada basic nak apply siku 12, saya tahu buah depa jadi tak susah dah. Nak belajar pula. Jadi saya
mengaji satu ni. Saya pergi berjalan. Saya pergi belajar. Contoh, lepas pada tu saya belajar pula main senjata. Tek P. Saya belajar dengan guru hak betul-betul. Tok nenek dia dulu memang panglima hak main tek P. Tahu lah. Ada lah. Tek P antaranya yang paling antara yang top. Paling mantap. Baling. Betul. Kan? Betul. Kira ada anak daripada keturunan dia. Salah seorang tu sahabat saya mengaji dengan tek P. Saya tak pergi buat pandai-pandai. Saya tak pergi beli tek P di Shopee main kepala bapak semua tak ada. Sebab saya tahu ada orang dia. Ada guru dia. Jadi bila saya mengaji semua-semua benda ni bang, baru saya nampak, silat ni indah dan cantik. Dia bukan sekadar nak kata orang. Bukan tari-tari sajalah. Bukan. Sebab menari tak habis. Yang ni yang saya nak kongsikan, kalau anda rasa di luar sana, anda rasa orang silat nak tabuh orang, anda rasa orang silat ada keris, ada senjata nak bunuh orang, anda orang yang silap dan anda punya perspektif ni telah pun dihasut oleh British 100%. Oh, British tu. British pula. Sebab mereka tak suka orang Melayu yang ada adab, abang. Ya. Mereka tak suka. Contoh, kalau satu masa lalu saya jalan dengan senjata tobat, mereka pegang saya dah. Betul. Betul. Mereka kata saya nak main kodok mereka. Padahal saya nak bagi tahu kat anda, sajalah saya berkongsi dengan anda ni, saya kecil. Tapi saya kongsi dengan anda, saya kecil, lemah dan hina. Anda kata boleh guna ilmu ni, gunalah. Orang Melayu ni, bila dia sisipkan senjata, bila orang tu sisipkan senjata, dialah orang yang paling pandai dan paling hormat senjata. Dialah yang paling last akan bawa keluar senjata. Setuju. Sebab dia orang yang beradab, dia tahu nak pakai senjata tak mana. Betul. Dia tak perlu senjata pun dia nak tabuh orang. Betul. Yang dia pakai senjata ni, dia nak ingatkan diri dia, walaupun ada senjata di badan aku masih ada budi bicara. Aku boleh berkata-kata apa? Aku boleh bercakap, aku boleh ni. Aku ada tangan kaki Tuhan bagi kat aku. Sebelum pada aku nak kena bawa keluar senjata. Last sekali. So makna kata, kalau anda duk takut, anda lekeh. Anda pembohong. Sebab apa? Orang yang sisipkan senjata dengan adab. Dengan adab. Ada orang yang tak ada adab, dia tak tahu. Bubur machine gun di sini orang tak buat lah. Hak tu bubur tiba-tiba apa pelik-pelik orang tak buat. So bila macam ni orang yang beradab, dia tahu permainan senjata. Dan orang macam ni kita kena hormat. Sebab apa? Orang macam ni dia tak akan senang wenang buka senjata pitikam orang apa semua. So bila saya tengok benda ni, saya kata, banyak benda rupanya yang tidak disampaikan, yang terputus. Yang British cuba lemahkan kita. Orang silat nak tabuh orang. Tak. Silat ni seni mempertahankan diri. Pertahan diri? Bukan tabuh orang. Tang mana yang pukul orang? Tak ada. Dia bertahan diri. Dia bukan seni berlawan. Bertahan diri. Betul. So makna kata sajalah kata saya sentuh. Sebab saya belajar macam-macam silat, jadi saya sentuh je lah sikit-sikit silat ni. Contohlah kita ambil cekok. 99% mempertahankan diri. 1% nya hak balas balik. Betul. Abang boleh betulkan saya kalau saya bohong. Betul. So makna kata nak cerita bagi semua silat ni, sepatutnya dia menghormati setiap silat. Tak jadi sengketa, silat ni lagi dahsyat, silat ni lagi terror, silat ni boleh terbang. Tak. Kalau kata hang seorang pengamal silat, sepatutnya hang ada budi akhlak dan juga jati diri ni sebagai seorang pendekar. Seorang pendekar dia berjalan, dia menghormati orang. Tak kira lah ilmu hang apa, tapi belaga aku main. Hang panggil aku mai, selai sepinggan, tak ada apa. Aku mai, sebab apa? Adab hang panggil, hang pendekar, hang panggil aku mai. Ya. Okey, John. Saja share abang nak. Naik promo. Kan, podcast ni paling panas. Dalam ramai-ramai podcast ni. Okey, baik. Okey, tapi John, lah ni John nak bawa jati diri dengan cara, dengan apa yang John lalui dah tempoh 5-6 tahun ni. 5-6 tahun ni tadi bila John sebab John accident sampai jumpa guru pertama tu yang menyedarkan John sampai lain-lain John dah pergi sana sini ni. Dah tempoh yang singkat ni, 6 tahun ni. Saya sendiri dalam dunia kemelayuan ni sejak saya sekolah dah. Tapi John baru 6 tahun. Saya ni abang, 6 tahun ni dunia silat sebenarnya. Dunia kemelayuan ni senang cerita. Kan saya bagi tahu tadi kan bapak saya ni Melayu Bengkulu ni. Melayu Bengkulu ni dia ada adab dia ada adab. Saya baru ingat, saya pernah menulis pasal Melayu Bengkulu. Saya penulis buku Misteri Etnik Malaysia. Menghimpunkan 43 etnik dalam Malaysia. Antaranya etnik Bangka Hulu. Saya buat itu bukan dekat Perak, saya buat dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Sebab dia ada satu kampung Bangka Hulu kat sana, dekat Gemas. Betul. Jadi saya pergi duduk sana lebih kurang dalam seminggu. Saya boleh sahkan betul dia punya budaya Melayu sana kuat. Yes. Masakan dia. Betul. Kami ada budaya ni sangat kuat. Kuat. Kami ada tradisi kami ada pakaian kami ada rumah kami ada bahasa kami. Ya, betul. Saya boleh betul-betul dalam bahasa Bengkulu . Contoh?
Lah pukul berapa Mika Rai? Tak faham apa. So saya tanya, sekarang ni dah pukul berapa? Saya boleh balik dengan Meloliang. 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 So itu antara bahasa Bengkulu. Dan antara selebriti lah kau orang kenal di Malaysia ni. Yang Bengkulu ni kalau nak tengok rupa paras perempuan Bengkulu ni macam mana ni, Era Fazira. Betul. Betul dia sebut Era Fazira. Era Fazira tu kira ada kena-mengena dengan pak saya malah. So itulah rupa orang Bengkulu. Dia ada Cina-Cina sikit rupa, putih. Tapi budaya dia kuat. Sangat kuat. Kami ada makanan tradisi. Macam saya katalah kami ada saya makanan. Saya pergi tu dia tunjuk dia masak apa tau. Kuih apa? Berbotok, berbokol. Berbokol sedap. Mesti dia bagi berbokol ni kat bang. Betul. Berbokol. Kita panggil di tempat kita panggil apa nah? Yang lebih kurang mirip dengan tu di utara ni. Ya Allah, bulan puasa dia akan bukan. Kan dia landu pisang tu. Ya. Apa dia panggil ada kongkong di belakang ni. Allah. Tapi ada satu lagi kuih. Jongkong ke apa ke? Macam jongkong punya style tu Satu lagi kuih yang dia buat tu, saya tengok dia buat. Dia pakai macam ketuhar tu. Yang tu dia panggil bahulu Bengkulu. Bahulu Bengkulu. Ya, bahulu Bengkulu. Ya, bang. Lain. Nampak? Itu menunjukkan saya bukan original Bengkulu. So bukan bohong lah. Okey. So tradisi ni makna kata saya berjalan dalam pakaian Melayu yang saya tak suka ni lama. Saya diasuk ni sejak kecil. Cuma saya ni senang cerita macam ni abang. Saya kecil-kecil ni saya bagi makan hantu. Boleh makan? Saya bagi makan hantu. Ancak. Ancak. Saya duduk bagi makan hantu. Buat ancak? Kat mana? Di kampung saya lah. Kampung Bengkulu tu lah? Di kampung Bengkulu. Nak bagi tahu kat abang macam mana saya tak Melayu. Umur saya lebih kurang 7 tahun 8 tahun. Daripada kecil dah senang cerita. Banyak kali saya tengok ancak sampai saya kan mulut banyak. Saya mesti tanya macam-macam. Buat ancak zaman tu masih aktif lah? Masih aktif di tempat saya. Masih aktif sebab mereka ni tahu macam mana benda ni perjalanan ni semua. Mereka tahu lagi nak atok ni semua. Jadi waktu tu saya kecil, saya tak tahu. Jadi saya ni memang saya tak suka lah bang. Benda kita tak faham, kita tak suka. Jadi sebab tu saya menolak benda ni sekeras-kerasnya. Sehinggalah bila tak boleh nak buat apa dah tu, dia kata dah, sebenarnya memang jalan tu dah. Jadi bila saya jadi bila saya balik ke jalan silat ni semua, saya boleh relate lah semua benda yang saya belajar sejak kecil ni tentang Melayu. Semua ni lah ni make sense. Semua ilmu yang saya lintas, saya belajar, saya lalu, saya tengok, saya buat ni semua adalah berkenaan dengan cara dan kehidupan Melayu. Saya budak kampung. Jadi macam mana permainan budak kampung semua saya lalu. Tahu ancak kan? Tengok. Mana tahu. Dengar first time baru dengar ancak. Okey. Tapi saya ni bila saya connectkan, saya connectkan cerita zaman John start main ancak semua dulu. Zaman John dibesarkan dengan cara Bengkulu. Dan satu satu jambatan pula. Bila John accident, John mencari pula silat dan sebagainya tu, dan mencari ilmu-ilmu Melayu lah ni. Apa yang John lihat bila digabungkan antara kehidupan zaman Bengkulu tu dengan kehidupan mencari ni, bila digabungkan, apa yang John nampak? Satu soalan yang cukup cantik. Nampak beza bila orang kata reporter tanya soalan, dia lain lah. Satu abang yang saya temui adalah topik besar kepada perbincangan kita adalah pulang kepada jati diri. Yang ni yang saya temui. Pulang kepada jati diri tu, adakah maksud John tu pulang balik? Okey, John. Melayu ni. Tadi pun John sebut Bangka Hulu. Saya sendiri orang petani. Pak saya orang petani, mak saya orang Siam. Melayu yang ada di tanah Melayu ataupun di Semenanjung ni, dia mesti berkait dengan sesuatu dengan etnik khas. Betul. Jawa, Bugis, Banjar dan sebagainya. John Bengkulu, saya petani. Maksud John tu patah balik kepada jati diri sebenar tu. Adakah kepada etnik ataupun asal kita tu ataupun Melayu secara umum tu? Sebab apa dia benda tu besar ni, John? Cantik sangat-sangat soalan ni. Sebab apa? Satu, yang pertama sekali, ni saya share macam mana saya temui, dan juga bukan temui teruk sangat macam jumpa takarun. Saya orang kata mencari jati diri ni. Yang pertama sekali bang, kita ada mak pak. Bila ada mak pak, kita kena kenal dulu siapa tok nenek kita belum mak dengan pak kita terlebih dahulu. Kenal. Mana kata kita bin pak kita. Pak kita bin tok kita. Tok kita bin moyang kita. Moyang kita punya bapak ni adalah generasi yang digelakkan.
Sebab ramai orang akan tahu sampai Dia nombor 4 habiskan je. moyang. Yes. Sebab apa sebenarnya? Banyak ilmu, sakti, pusaka duduk di nombor 5. Di usia itu, maksudnya pada ketika itulah. Generasi itulah yang dihilangkan. Ya. Okey. Di sinilah depa dihilangkan ni. Jadi kita kena cari. Jadi bila kita kena cari, nampak tak? Bila ni nak cari ni tadi kan abang kata nak cari jati diri, nak cari etnik lah ibaratnya. Tapi nak cari jati diri, nak cari etnik ni, katalah saja kata, pok kita dah meninggal, tok kita dah meninggal. Kita kena tanya siapa? Kita kena tanya pakcik makcik kita, tok nek saudara kita. Jadi dekat sini timbulnya silaturahim. Melayu balik. Islam balik. Silaturahim. Dia nak bergerak ni. Tak ada buat apa lagi. Betul. Tak tahu apa lagi nak bergerak. Okeylah tak apa. Terpaksa lah Pak Lang ni dulu bergaduh dengan pok kita pasal tanah. Biasa orang Melayu. Bergaduh pasal tanah. Tapi kita ni, sebab apa Tuhan bagi kita benda ni, suruh buat ni? Sebab kita kena murnikan balik sebagai anak. Kita ni lapis muda. Kita pergi jumpa Pak Lang. Pak Lang, cik, wakil pok saya aku ada apa-apa salah apa, cik minta maaf lah. Tapi Pak Lang, cik nak tanya, tok kita siapa? Cik tanya pok tak tahu. Pok kata tanya Pak Lang lah. Pak Lang lagi tahu lah kot. Tapi pok sebab tak bercakap dengan Pak Lang, saya rasa sudahlah Pak Lang, kita pun berapa lama tak bercakap ni, kita keluarga ni. Nampak tak bang? Indah tak? Tak tahu apa lagi. Betul. Tak tahu apa lagi. Bukan cerita tok nenek. Baru tanya. Tak tahu pun kata tok nenek raja lah, panglima, kepala bapak. Tak tahu apa lagi. Baru cari. Okey. Bila cari jumpa. Denny pula kata, aku tak tok kita ni tak tahu, tapi aku dulu aku biasa mengaji dengan Tok Hang. Kawan ni di kampung. Aku biasa mengaji dengan Tok Hang. Tok Hang ajak aku kat 40. Nampak tak? Abang dapat ada puzzle pula. Pasal apa Tok ni mengaji kat 40? Kat 40 ni bukan duduk di perkebun. Ya. Nampak tak? Dekat situ abang nak fikir. Tapi mereka kata dia ni dulu belah kambing. Pasal apa Denny dia mengajak Denny pula kat 40. Okey, jalan lagi. Jalan lagi, jumpa. Sampai kita tahu, rupa-rupanya keturunan kita macam saya lah kata. Asal sekali yang 5 daripada generasi pada saya mai daripada Pagar Alam. Pagar Alam Sumatera, depa fight dengan Belanda, depa mati di sana. Ya. So depa mati, kubur depa. Saya cari ada kubur depa semua. Kubur depa jumpa dengan saya jumpa nenek saudara saya. Saya jumpa nenek saudara saya, dia bagi tahu nama dia pula buat magic abang. Dia pula kata bapak dia biasa pesan esok ni akan main satu orang dalam keturunan kita macam nama semua. Saya mai sambung barang depa lah senang cerita. Saya pun nak buat macam mana dalam abang saya ada jalan jadi gila tu. So saya pun pergi ambil lah barang ni. So okey tak apa. Tapi saya berjalan jumpa bukti. Mana kata bukan kata semata-mata bayangan, semata-mata mimpi. Ada kubur kawan ni. Ada nama dia, ada sejarah dia, ada askar-askar mati dengan dia. So bila saya mengaji, saya kata, alamak, mereka ni orang yang betul-betul mati untuk agama, bangsa dan tanah air. Semua orang pun akan jumpa barang tu juga. Mungkin tok dia ni bahagian lawan, tok dia bahagian orang alim, baca doa, tok dia ni bahagian baju, mesti ada. Setiap orang Melayu ni abang, jangan risau. Setiap orang Tuhan bagi kelebihan. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi ada ilmu yang tertinggal pada setiap ilmu dan setiap cabang keturunan Melayu ni. Macam dia ni pandai menjahit. Dia ni pandai samuk kulit. Dia ni pandai buat sarung kerih. Dia ni pandai buat parang. Dia ni boleh buat kaitan lembu punya tenggala. So nak bagi tahu kata, orang Melayu ni, kita jangan pandang kita lelaki. Mungkin aku ni mungkin keturunan penyamun. Tak. Jangan sesekali hina keturunan kita. Kalau kita tak pergi cari lagi, kita tak pergi tengok lagi, jangan. Sebab kita tak tahu siapa keturunan kita. Orang putih ajak kita hina. Orang Melayu dulu bodoh, bangang, lawan, pakai keris saja, pisau saja. Tak. Musibat ni semua abang memang nak pelemah kita, nak suruh kita jangan cari. Hari ni saya beritahu kat abang, dengan cara ni lah saya temui satu persatu. Maka terbuka. Sebab apa? Tuhan pula kata, apabila hang buat benda baik ni, aku tolong hang. Hang buat ni sebab aku, bukan sebab nak kira hang anak raja, harta duk ada di mana. Yang ni masalah. Sebab yang ni saya tengok ada generasi yang sebelum ni atas sikit pada saya lah kan. Depa bila depa tahu siapa keturunan depa, depa main nak jadi raja pula bang. Saya ada 3 peti mah di sini. Saya ada ni nak claim balik tahta ni sini di sana. Yang ni bukan saya nak kata nafikan, tapi bagi saya di era ini tolong be realistik. Andai kata betul kita keturunan ni yang mempunyai daulat ke, yang mempunyai ilmu ke, yang ada pusaka ke, yang ada barang-barang apa simpan ke, bawalah benda ni ke arah yang memberi manfaat kepada orang lain. Buat apa nak berebut nama, pangkat, harta ni semua? Sebab apa tak ada nama pangkat ni? Sebab tak pegang, sebab Tok Wan tak mau lah.
Sebab tu dia tahu. Ya, okey John. Ustaz. Tu saya share John, sikit lah bang. John mencari dan jumpa. Tak ada lah kata jumpa. Bukan, maksudnya belajar kiranya lah. dapat jumpa lah asal usul dan menguatkan lagi jati diri lah. Antaranya menjadi satu asbab lebih kuat sayang kepada bangsa Melayu itu sendiri dan juga kepada etnik Bangka Hulu itu sendirilah. Betul. Saya sendiri kena sahkan yang dulu saya sendiri pun tak tahu yang aku ni main mana, celah mana. Tapi mujuk pak saya jenis orang suka mencari. Pak saya jenis dia suka pergi cari siapa dia, tok nenek dia belah sini, belah pak dia siapa dia, belah pak cik siapa dia. Dia sanggup walaupun tak kenal orang, dia sanggup bawa kami pergi ke Patani. Dia buat family tree lah. Family tree yang cari balik, jumpa sana semua. Dan bila cari baru kita rasa macam bangga kenal kita punya family tree tu lah. Betul. Kan? Tapi John, apa keperluan dia untuk depa lah ni? Okey. Apa keperluan dia? Satu ni, di era globalisasi masa kini, okey, lah ni bang, kita terlalu banyak ideologi. Macam abang tengok ni, macam-macam ideologi orang putih. Yang tu lah, bendera color lah, apalah semua. Sehingga kita ni punya jati diri semakin lama semakin hilang dan semakin pudar. Ustaz John, sebelum pergi lebih jauh, apa yang John boleh definisikan ataupun bagi maksud pada jati diri tu? Okey, jati diri ni bagi saya ialah apa? Satu amalan, perbuatan, cara kehidupan, ilmu yang dibawa oleh sesuatu, oleh bangsa kita sendiri lah. Oleh bangsa kita sendiri sejak zaman berzaman yang dah dikaji, yang dah dibuat jadi, yang dah diaplikasikan, yang sampai hari ni pun valid. Ini jati diri bagi saya. Sampai hari ni pun valid. Jadi mungkin budak zaman-zaman lah macam depa-depa ni akan rasa macam tak valid. Okey, kenapa mereka rasa tak valid? Sebab mereka tak mengetahui lebih lanjut tentang kegunaan ilmu itu. Dan orang-orang yang nak menyampaikan ni pun, dia tak betul-betul kenal akan ilmu ni. Dia tak betul-betul tahu bang. Jadi, bila dia bagi sekat-sekat, contohlah ni nak buat duit. Semua boleh buat duit. Dia bagi sekat-sekat, singgah sekat, apa semua. So, benda ni jadi bang, dia jadi... kita tak boleh nak clear dah jati diri hak betul ni. Macam contoh hak ni hak sebenarnya. Sebab tu saya kata cara yang terbaik apalah kita pulang pada keturunan kita terlebih dahulu. Kita bergerak daripada situ supaya kita tak keliru. Contoh, sajalah kata saya orang bapa saya kata saya dia orang Bengkulu. Okey, orang Bengkulu dia ada banyak etnik. Dia ada Pagar Alam. Pagar Alam ni pula dia ada macam-macam. Dia ada orang Rejang, Sap dia ada Rejang Lebung, dia ada orang Lembok, dia ada macam-macam. Lepas tu pula hak lawan ni orang ni, hak naik kuda orang ni, hak main panah orang ni. Contoh, bila saya tahu tu saya ikutlah jati diri depa. Macam okey, tok saya ni depa ni sajalah kata harian biasa, depa ni orang yang baik dengan kuda. Depa sayang kuda. Saya belajarlah pasal kuda. InsyaAllah jadilah pasal kuda. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Satu, ini abang punya soalan memang bagus. Satu, tujuan kita hidup di dunia ni adalah untuk kita balik kepada Tuhan. Jadi apabila tok nenek kita ni, cara hidup depa ni memang secara tak langsungnya akan buat kita jadi orang yang lebih bagus, lebih baik, lebih memberi manfaat pada orang lain. Dan kita sebagai hamba, mereka betul-betul tune up kita dengan jati diri kita ni menjadi seorang hamba yang betul-betul memberi manfaat dekat Tuhan. Esok ni mati tak apa, balik macam tu je dekat Tuhan. Jadi bagi saya pentingnya jati diri ni sebab kita tahu jalan nak balik kita ke mana. Bangsa kita siapa? Betul, bukan saya kata kita dah ada Islam. Islam betul. Hak tu memang saya tak tolak. Hak tu memang dah agama kita. Tapi bangsa kita tak boleh lupakan sebab bangsa kita sendiri ni pun Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. So kita tengok jati diri, apa benda perbuatan, makanan, bentuk rumah, semua dia akan berbalik-balik dengan Islam ni. Oleh yang demikian, apabila kita mencari Melayu kita ni, secara tak langsung kita jadi Islam bang. Kita jadi a better Muslim pun. John, saya petik sedikit statement ataupun bahasa mudah orang wala lah. Terutama jadi depa-depa depa ni. Okay, John hadir macam ni. Saya hadir macam ni. Betul. Ramai kawan kita dengan hadir dengan memanah berkuda bagai. Depa kata ini adalah seni Melayu. Memanah berkuda lah, berkerih lah, simpan kerih di rumah lah, pakai semutar, tanjak sebagainya. Depa kan kata, adakah kalau kami tak sebegini, kami ni bukan Melayu. Jadi untuk bagi depa faham sampai ke hari ni saya belum dapat lagi menyampaikan kepada depa ni
kenapa hampa kena ada jati diri? Malah kita pun tak tahu nak abang depa. Apa dia jati diri? Sebab depa sendiri pun rasa macam awak kalau aku tak pakai jadi aku ni bukan Melayu. Kalau aku ni tak simpan keris aku ni bukan Melayu. Okey, cantik. Saya jawab soalan abang ni dengan satu pepatah orang Melayu yang depa dah bagi cukup lama dah. Dia kata ulak hak menyusuk celah akak ni takkan pernah hilang bisa dia. Tu orang Melayu. Jadi apabila orang Melayu tu ada jati diri, dia ibarat ulak. Dia duduklah celah akak pun nampak bodoh ke apa. Tapi kalau terpijak dia tahu panggung. Makna kata dia tahu tempat dia di mana. Jadi maksudnya adakah okey, contoh. Sajalah kata, kalau kata orang Melayu yang tak ada jati diri, dia samalah juga tapi dia jadi ulak akak hak tak ada bisa. Macam mana John nak definisikan orang tu tak ada jati diri? Okey. Macam ni. Kalau kata dalam hidup dia langsung tak pernah tahu mana asal usul dia. Bapak dia main kod mana pun dia tak tahu. Ataupun dia memang senang-senang bawa dia orang putih tu Hak tu saya tak boleh nak buat apalah. Kod lah kalau kata dia cari kod mana mak dia punya. Macam mana Melayu dalam dia terlampau kuat. Duk tiba duk makan nasi nak nak pakai tangan dia. Okey, benda-benda macam tu. Okey. So apabila kita buat jati diri kita ni, kita buat benda yang pernah dibuat oleh tok nenek kita dulu. Jadi kita akan rasa selesa dan kita akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan. Itu satu. Tapi abang kata pula, macam mana kita nak tahu, nak ukur ke tak? Benda ni tak perlu diukur. Sebab kita sendirilah yang nak hidup hari ni sajalah kata. Kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Anxiety lah, stres lah, kerja lah, macam mana. Cuba tanya diri kita balik. Mungkin kita orang moden, kita ada ideologi, kita ikut cara hidup ni. Orang putih kata macam ni, 9 to 5 working hours lah, apa semua. Tapi kita tak bahagia pun, kita tak happy pun. Sebab apa? Mungkin sebab kita tak balik pada jati diri kita. Tapi sajalah kata, tiba-tiba kita balik pada jati diri. Kita tahu kata tok kita belah kambing. Apa semua. Kita pun rasa, tak apalah, aku rasa pun tak tahulah. Duk teringat kambing punya muka dalam 2-3 minggu. Tak apalah, ada duit sikit ni. Balik kampung, perbetul rumah mak, balik belah kambing. Berjaya bang. Berjaya, sungguh-sungguh berjaya. Sebab rupanya, memang kata tok nenek dulu bagi manfaat kot, bagi jual kambing, tolong orang, bagi ni. Ya, okey. So, tak payah ukur. Sebab hampa nak pilih, hampa tak mau pilih, hampa punya pasal. Sebab apa? Esok ni, bila jadi apa-apa, sajalah kata, anak kena rasuk hantu. Anak kena rasuk hantu, kena duk silap. Pak, Daniel, why are you doing this? Why are you doing this? Baru ajak muka hang. Lepas tu hampir cari siapa? Hampir cari siapa bang? Bukankah hang balik pada jati diri hang? Sebab hang kata, oh my goodness, what is this? This is a Malay fighting skill. So hang cari orang Melayu juga. Pasal apa hang cari orang Melayu? Pilih cari tu ya Exorcism tu ya orang. Pilih cari dia tu. Pasal apa hang tak cari orang tu? Hang tahu balik pada jati diri hang kan. Sebab lah ni hang tahu dah fungsi dan guna jati diri ni tak mana. Tapi kalau kata hang dah memang tahu, hang dah belajar sebab sikit, hang tahu betul ya. Hang tak kalut setiap apa yang mai ke apa. Lepas tu bila hampir di negara orang, hampir di negara orang, hang tengok Mongol pakai pakaian dia macam ni. Ya. Dia ni pakai pakaian dia macam ni. Hang nak pakai seluar jean hang dengan jaket kulit ke? Ya. Hang mesti kok mana apa hang mesti macam, "Weh, aku ada baju Melayu kot." Yang tu bukan jati diri ke bang? John, saya lambat sangat si Yukas ni pun saya dah pernah hadir dalam podcast Yusuf. Apa nama, tapi belum siarkan. Tapi sebab dia belum siarkan tak apa, saya nak share sini. Saya sebut dalam podcast tu, saya kata aku ni kalau pergi kerja pakai seluar slack. Kadang-kadang pakai jeans, kadang-kadang pakai baju t-shirt semua bagai. Ketika aku pakai, aku tak kata, saya pakai apa nama Yusuf, saya tak kata pun pakaian itu sebagai lakonan saya, tapi saya cuma boleh katakan pakaian itu sendiri mengubah karakter saya. Contohnya, bila saya pakai seluar jeans, pakai t-shirt, aku akan selambar, isap rokok depan orang, selambar bam. Tapi bila aku sarung macam ni, automatik terus sopan. Tu jadi macam cakap pun tenang, sopan, tak melatah sangat. Dia main Melayu sendiri walaupun hanya dengan menyaru pakaian. Dan saya satu benda yang saya perasan, bila saya buat rumah macam ni, walaupun hanya set, tapi bila duduk macam ni, dia rasa macam jiwa tu tenang, rasa macam kita nak lock sangat pun tak.
Betul lah John. Maksudnya benda yang diamalkan kepada orang dulu macam ni, pakaian-pakaian orang dulu, cara kehidupan rumah orang dulu, minuman orang dulu. Bila kita bawa, dia bawa sekali dengan karakter orang Melayu. Dia main package. Energi tu. So abang, sajalah kata kalau kita nak cerita lebih mistik lagi nak bagi yang kata boomnya viewers ni. Saka. Sebab apa? Saka maksud dia pusaka. Ya. Bukan hantu kita duk tengok dalam TV itu bukan. Pusaka ilmu yang diperturunkan. Bila ilmu diperturunkan tak tahu cara, tak tahu guna, salah guna, tak tahu mai kok mana, dia jadilah kalut. Itu sahaja. Ilmu apa-apa pun matematik pun sama. Tak boleh dapat jawapan juga kalau tak tahu formula. Yang ni bukan saya kata semua orang pun biasa tahu matematik ni kena kira betul-betul, kena sama benda ni bang. So bila tok nenek kita satu masa dulu bila dia pakai macam ni dia memang tenang bawa zikir saja kata. Kita hak tongong ni abang yang sentiasa duk ingat viewers berapa, followers berapa ni. Bila kita pakai tu kita jadi macam adab dia. Weh, kawan tak fikir apa rupanya. Dia terus jadi macam ya Allah tak apalah, ya Allah duduk di rumah pun ya Allah. Sat lagi kalau hang ambil aku pun tak tahu macam mana duk followers apa. Nampak? Sebab hak dulu depa bila depa pakai macam tu depa duk ingat Tuhan. Betul. Kita pun jadi malu Allah. Contoh saja kata. Orang akan kata ke saya, di gig hang tak pakai apa lagu ni. Ni. Sebab tok nenek aku tak pi main di gig. Kalau aku pakai blok-blok kena support saya silap. Satu lagi. Cuba tengok balik filem-filem Ramli pun. Bila kata depa pi joget pakai jeans juga. Pakai jeans depa pakai orang putih sebab barang orang putih buat cara orang putih. Sajalah kata. Lah ni pi ke kerja. Pergi kerja ni, sistem working hours semua ni, working orang putih buat kan ikut cara hamba. Tak ada masalah. Sebab apa? Takkan ubah jati diri kita tadi, orang Melayu. Sebab apa? Tetap saya kata apa? Ulang ni. Contoh, orang Melayu yang tak ada jati diri, dia ulang juga. Tapi bila orang pijak dia boleh panggung, dia tak ada bisa bang. Dia patuk, biar tak ada bisa. Tapi orang Melayu yang ada jati diri, dia berdiri saja kawan semua terketak dah. Tak dan patuk pun lagi. Tu nak bagi tahu macam mana orang yang ada jati diri dengan orang yang tak ada jati diri. Orang Allah macam mana? Orang Allah kalau abang tanya saya, alhamdulillah saya nampak perlahan-lahan ni semakin ramai orang yang cuba cari jati diri dia balik. Cuma dia tak cari sebab apa? Sebab saya rasa mungkin dia duk trigger lah tu bang. Dia duk trigger di rumah tu hantu duk mai kata. Ataupun macam tiba-tiba rasa hujung minggu nak pergi mandi sungai, nak duduk di rumah kampung, nak makan makanan kampung. Raya pula nak pakai pakaian yang kalau abang tengok lah ni, trend raya ni orang dah tak mau dah baju Melayu hak model-model dengan rantai dengan orang nak balik pada pakaian lama, pakaian yang lebih nampak plastik dengan samping velcro bagai samping instant tu. Saya cakap kat abang tu terang lah. Baru ni saya ada nak pukul seorang muda, bukan nak pukul lah saya. Dia ni kira junior saya dalam memanah berkuda. Dia nak naik atas kuda, dia nak pakai samping. Dia nak pakai samping velcro di depan saya. Dia kata saya kata kat dia ni, Mat, sebelum pada aku mengamuk, tolong lempak sampai dia pinjam. Aku ada samping hak dalam kereta, hak tak pakai memang lagi. Saya kata ambil kat hang, aku hadiah. Supaya hang tak pakai dah sampai velcro ni. Supaya hang jangan pakai dah. Hang ingat sampai bila-bila apa, jangan pakai dah sampai velcro ni. Sebab apa saya nak bagi tahu kat dia. Lepas tu saya ajak dia, saya pakai. Contoh, setengah orang abang, dia marah saja, dia tak ajar. Dia tak bagi. Satu lagi kan, sebab apa? Sebab dia tak diberi ilmu. Betul. Sedangkan pakaian orang Melayu ni, setiap benda tu ada sebab-sebab dia. Betul, ada maksud-maksud dia, ada nilai-nilai dia. Memanglah peniaga ni, mereka permudahkan. Dia kata, nak ikat tak reti, pakai velcro. Tapi dengan membuang ikatan tu sendiri, membuang banyak nilai-nilai dia. Betul. Falsafah Melayu. Dia nilai-nilai dia. Falsafah dia. Sebab apa contoh? Sajalah kata, ikat semutan. Nampak macam lebih kurang ikat ikut dan lah. Tapi setiap ikatan ada nama dia, ada fungsi dia, ada asal dia, ada kegunaan. That's why tadi bila John buka dimahkan dengan orang Melayu ni hanya melihat dah tahu siapa orang tu. Betul. Orang sekarang tak nampak benda tu. Betul. Dulu kalau kata betul apa yang saya belajar, dengan melihat kerih boleh tahu dia ni orang mana. Betul. Orang Kedah ke Kelantan ke Jawa ke apa ke. Betul. Dengan melihat kerih. Betul. Dengan melihat tanjak sendiri pun dah tahu dia ni asal mana. Betul. So benda tu dan orang zaman sekarang ni dia macam dibuang benda-benda yang part-part yang simbolik Melayu ni. Jadi saya pula rasa dah sampai masa dia kita sama-sama cari dan amalkan. Bila makin ramai orang, so lagi ramai lah orang faham. So lagi ramai orang faham, lagi cantik lah. Sebab saya contoh, kita cakap pasal Melayu ni bang, bila kita cakap je orang akan kata pasal racism. Sebenarnya bangang orang yang cakap macam ni. Sebab saya hidup hari ni, abang hidup hari ni, pernah tak abang rasa abang nak jadi bangsa lain? Apa? Aku bangga Melayu. Okey. Abang pernah nak jadi agama lain?
Mana boleh. Saya kata apa pernah dah jadi orang Melayu? Tak pernah. Boleh. So makna kata takkanlah kita jadi bangsa Melayu, kita agama Islam, kita tak boleh cakap langsung pasal agama kita sebab kita bukan ustaz. Yes. Kita tak boleh cakap langsung pasal Melayu sebab kita bukan profesor dan juga bukan pesilat negara. Yes. Mana boleh macam ni? Itu yang benda pertama yang disoalkan bila saya buat podcast ni. Depa kata nanti Azrul hati-hati hang kena 3R. Kata 3R lah mana aku orang Melayu, saya faham Melayu hai aku lah. Bukan aku hina bangsa lain. Betul, kita tak sentuh langsung. Kita bercakap ni pasal budaya tak, kita, tradisi kita. Bangsa lain pun ada kehebatan depa. Betul. Biar depa sembah depa. Betul. Kita sembah lagi kita. Betul. Benda ni abang, benda ni bagi saya kita perkasakanlah orang Melayu kita ni. Kita kena bersatu dulu. Kita lah ni betul. Mungkin kita kuat di sini, kita kuat di sana, kita kuat di sini, kita kuat di sini. Tapi kita tak bersatu bang. Kita terputih lagi. Sebab bagi saya ialah yang melalaikan kita pangkat, darjat, wang ringgit. Benda ni bang. Politik. Benda ni bang. Bagi saya lekek. Sorry nah bang, saya minta ampun, minta maaf lah. Saya minta maaf kat pendekar-pendekar kat luar sana. Nah tapi ini pendapat saya. Bagi saya lekeh kita ni orang silat menjadi kuda tunggangan dan balaci orang politik. Sebab kita orang berilmu. Cantik, kita orang berbudi. Cantik John bagi ayat tu. Patutnya politik yang melihat pentingnya kita. Betul. Depa yang kena tengok betapa pentingnya orang-orang ni. Kalau depa ni tak ada, kita akan hilang identiti, budaya dan jati diri kita. Sepatutnya orang-orang silat ni lebih dihormati. Betul. Bukan pasal saya nak kata pasal depa ni berilmu, depa ni magic, depa boleh. Tak. Pasal depa ni sajalah hak tinggal. Belen. Orang kata mati semua hak belen-belen ni. Semua jadi Inggeris. Sebab kita tak mau esok ni anak-anak kita, generasi anak-anak kita akan datang bang. Tengok orang pakai tanjung, yang ni sing bah. Allah. Tak, saya pakai semutar pun dia kata ni sing. Aku ni nampak? Kita pula tak mau, kita pula mungkin tak faham sing ni pakai ke untuk apa ke macam mana. Kita pula nak komen lebih-lebih tak mau. Kita pula sebab tu kita kata kita tak mau komen pasal bangsa lain ke apa. Kita nak educate orang kita dulu. Kita nak bagi orang kita pandai, orang kita cakna, orang kita celik, orang kita peka dengan bangsa dan juga identiti mereka sendiri. Hampa duk kalut contoh saya lah kata, di Korea orang duk buat fashion rambut macam ni. Di Jepun kalau pakai, mereka pakai baju. Pasal apa hampa tak pernah peduli pasal bangsa kita? Pasal lagi cantik, sebab lagi dahsyat. Contoh, saya lah kata, benda kecil lah saya ambil. Songkit. Design songkit. Setiap design liku ni ada makna. Betul. Setiap nak tenun ni semua ni bukan saja-saja. Orang putih mai sampai dia bukan balas mesin tenun. Dia balas dengan penenun sekali. Punya kurang ajar nak bagi tahu kata kita tak boleh bikin barang ni. Ada siapa dia prof nak kata punya banyak khazanah hantuah pun duduk sana semua sana. Betul bang. Depa balas habis semua. So tak apalah, kita tak apa, yang dah pi tu biar pi. Kita yang tertinggal. Berbaki dan tersisa dengan ilmu yang tinggal ni. Kita sama-sama lah. Dah sampai masa dia untuk kita bersatu. Kita keluarkan balik semua ilmu. Kita share dengan semua orang. Kita jangan letak harga. Kita jangan letak pangkat. Kita jangan letak darjat. Kita jangan biar politik ni paling besarnya benda. Sebab apa abang? Saya bukan pasal saya against mana-mana parti politik ke. Tak. Sebab saya kecewa. Ni saya punya sendiri. Saya kecewa. Saya ni satu orang. Saya kata pendekar ni satu orang yang saya hormat. Ilmu dia. Ni dia. Tiba-tiba mai satu ahli politik ni. Yang kawan ni abang. Panjat bukit pun tak boleh. Langkah parit pun tersembam. Perut duk ada lagi tinggi pada dada. Dia boleh arah orang-orang silat ni untuk dengar cakap dia, bagi RM50 di tangan, roti gardenia, so mai buat yak-yak kat spanduk. Bagi saya gini bukan maruah kita. Tapi ini berlaku. Ini berlaku. Sebab saya bukan tuduh abang sendiri sahkan benda ni. Ya, sah. Sebab saya rasa orang-orang macam ni lah. Orang-orang yang tak ada maruah macam ni lah yang merosakkan imej orang Melayu tu sendiri. Sedangkan orang silat ni dia ada punya maruah dia sendiri. Betul. Dia punya proud dia sendiri. Dia ada budi dia, dia ada jati diri dia. Jadi apa? Jadi lentok. Jadi loy. Loy sebabkan saya minta maaf abang, saya keras sikit. Betul. Saya kena sahkan. Baru ni pun saya up dalam saya punya Facebook. Saya kata apa nama, saya bidah pasal jangan sampai silat ni dipergunakan oleh orang politik. Jangan sampai. Sebab nanti satu hari nanti dahlah ni. Saya kata dahlah orang Melayu ni berpecah dengan politik. Masjid pun pecah orang Melayu. Betul. Masjid pun pecah orang Melayu, politik pun pecah orang Melayu, semua benda pecah orang Melayu. Bab AJK Taman pun pecah orang Melayu. Silat dah benteng terakhir orang Melayu ni. Betul. Kalau silat pun hangpa politik kan, lalu habis lingkup. Betul. Sebab kita dah tengok dah sebelum ni. Okey, parti politik ni rasa silat ni dia punya. Parti ni silat. Apa nampak jahat macam mana? Last sekali
silat ni dengan silat ni pula lawan. Ya. Depa pula tak setuju. Depa pula tak boleh duduk sekali. Depa pula kata hang tak ada sanad. Hang sebenarnya tok guru kata bagi kat aku. Apa ni? Kat contoh bagi saya ni saya lebih jahat sikitlah nah. Saya minta maaf bang nah. Lebih berani macam lebih berani. Bagi saya macam ni kalau sungguh lah nah, tok Sah duduk di belakang sembang pi cabar lawan. Ni orang pesilat. Kalau betul lah saya kata dia ni fake. Tok Sah sembang di Facebook. Orang silat kan sembang di Facebook apa? Orang silat ni ada maruah. Mangkit pi rumah kawan tu pi cakap elok. Tak boleh fight. Sebab di sini akan tentukan siapa betul siapa salah. Kalau hang betul bawa ilmu betul, dia betul bawa ilmu betul, Tuhan tentukan. Sebab abang kata 6 jumpa 6 kok mana pun. Kalau kata hang betul aku betul. Apa masalah dia? Kalau kata ni orang silat nak bagi tahu kata macam mana orang silat dia katalah saya main abang. Main saya selok abang tak boleh. Abang selok saya tak boleh. Abang saya nak buat abang tak boleh. Taulah kata hang orang betul aku orang betul. Jadi dekat sini tahu buat apa kita nak ada sekitar. Ya. Hang berjuang aku pun berjuang. Ya. Yang ni betul orang silat. Sebab bagi saya ini saya baca berdasarkan cara bacaan saya yang terdahulu ni apa semua. Depa dah gubah dah landscape silat ni. Yeah. Sebab abang pernah dengar dah saya tanya abang nah, sajalah tanya. Biasa dengar adalah hikayat mana abang baca lalu hang tuah pun menyertai pertandingan silat antarabangsa yang dianjurkan di Taiping. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar abang. Tak pernah dengar. Abang tak pernah dengar abang. Abang tak pernah dengar. Lalu Hang Q sedang mempersiapkan dirinya kerana pertandingan silat akan datang lagi 2 bulan. Ya. Abang tak pernah dengar abang. Makna kata silat tidak dipertandingkan. Tapi tak ada masalah. Untuk lah ni kita faham. Kenapa kena dipertandingkan? Untuk dipromosikan. Untuk dipromosikan, betul. Sebab tu dia buat dalam skill yang berbeza. Skill olahraga, dalam permainan yang semua orang boleh main. Yes. Yang tak membahayakan. Yang tidak mencederakan. Yang boleh dibawa ke peringkat. Biarlah orang putih ni main lah barang ni. Cemen sikit ni. Tu. Nak bagi tahu. Tapi orang nak bertikai pula. Pasal apa pun tak letak seni dalam barang ni. Hamailah di rumah lawan aku. Ini pendapat yang jelas. Hang main di rumah lawan aku. Akan tetapi tak boleh dipertontonkan. Sebab apa silat? Ada rahsia. Betul. Ada rahsia yang tok guru kata, boh ni kok orang main acan hang di rumah, main mak pok hang apa semua baru pakai. Ada adab dia. Takkan tiba-tiba nak buat demonstrasi. Yang ni cara dia. Tak boleh. Nak pergi buat di atas gelanggang pakai badan hak lipas punya bengkung tu. Tak boleh sebab ada permainan dia hak tu. Yes. Sebab saya tanya acik sendiri, saya main dengan acik sendiri sebab saya nak tahu. Main dengan acik saya main dengan acik sebab saya alhamdulillah rezeki saya bang. Sebab saya main dengan acik sebab saya nak tahu macam mana depa duk main ni, duk kilas ni. Haram tak ada nak buat apa sebab depa dah tahu nak buat kilas kok mana, nak lipat kok mana, gunting kok mana. Hang nak kira nak elok nak tikpan, nak tangkap, tak ada. Sebab apa? Ada permainan dia, ada latihan dia. Jadi belajarlah. So bagi saya pula jelas, tapi bukan kata sampai ke level macam mana. Yang ni salah dia di sini. Salah dia sampai bila menang silat aku paling terror. Jadi semua orang kena belajar di silat aku. Nampak silat tak terror ni semua. Ni salah. Sebab apa? Dah jadi pula orang bertanding ni silat olahraga ni sebab nak tunjuk saja skill ni, bukan nak menjadi justifikasi kepada seni silat itu sendiri. Hampa salah pakai ni. Minta maaf bang, saya keras sikit. Sebab saya rasa dah sampai masa kena cakap. Ya, betul. So hampa salah pakai. Bila dia tok guru pula kata. Title ni kena menang baru ramai orang main di tempat aku belajar. Jadi apa cara pun kena menang abang. Abang pernah jadi juri, abang tahu apa cara pula kena menang. Sebab apa? Bila menang baru ada perak, baru orang hormat. Apa cara sekalipun. Kotak ke, halui ke, cerah ke, gelap ke, kena buat. Abang betulkan saya kalau saya salah abang. Abang betulkan salah. Mungkin saya muda, saya korang ajak, saya tak kerti. So bila benda ni jadi, mana ukuah kita? Tang mana bersatu yang main silat ni? Jadi medan menentukan. Hampa dah ikut orang putih, ajak hampa suruh jadi macam ni. Orang putih sebab tu dia suruh buat persatuan, bagi pangkat, bagi tu, bagi ni. Sebab isu hampa berebut sama hampa, aku tahu dah. Sebab tu abang tengok persatuan katalah silat kampung. Tak tahu siapa pun kepala. Tapi semua boleh lawan kalau panggil. Betul. Betul. Semua boleh lawan. Tapi mengajak orang, semua boleh mengajak. Tok guru bagi tahu. Kalau kata ni ilmu ni pergi belajar di kawan ni. Betul. Tak pergi buat di Facebook persatuan ni boleh tak pergi buat. Sebab apa? Andai kata betul kawan tu berkehendak dan jalan ilmu dia betul, dia bertemu kita. Kita ajak kat dia. Betul. Jadi abang saya rasa dah sampai masanya lah. Kita sama-sama saya nasihati diri saya. Saya pun ada banyak benda tak betul. Saya pun ada banyak salah apa semua. Tapi dah sampai masa kita buanglah sekitar ni bang. Ya. Penatlah bang. Abang setuju. Timing ke?
Oh, tengok. So, ini podcast yang pertama yang saya handle selepas episod ke-10 yang saya tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh keluar mulut. Dia John punya ayat power sangat John. Allahu akbar. Sebab saya rasa bang, dekat sini sajalah saya boleh berkongsi benda ni. Dia kadang-kadang betul John, kadang saya sendiri pun saya suka orang panggil saya hadir ke podcast supaya saya boleh luahkan. Betul. Bila saya sebagai host, saya tak boleh nak lebih sangat. Betul. Aku kena dengar orang sampaikan. Macam John sendiri pun, bila John ada podcast sendiri, John tak boleh nak lebih-lebih sangat. Betul. Bila John dipanggil, John boleh luahkan. Betul. Saya bila Yusuf panggil, saya bagi sonok. Lepas kita ruang kita. Walaupun kadang-kadang fikir aku pun ada sebenarnya punya podcast, tapi bila pergi tempat orang, kita bagi lagi. Macam ni lah. Jadi saya pun setuju dengan John. Cuma mungkin soalan yang terakhir John. Perlukah depa-depa ni hadir sebegini? Kalau saya tanya, kalau abang tanya saya, perlukah hadir sebegini, atas diri masing-masing lah. Kalau kita rasa kita nak membudayakan bangsa kita, kita cubalah sebaik mungkin dalam setiap senggat hidup kita tu. Tak. Ayat tu, soalan tu dia boleh pergi pada dua hal. Okey. Perlu ke tidak depa jadi sebegini? Maksudnya pakai dalam pakaian ni, okey. Dan sebenarnya apa yang John rasa pakai macam ni? Okey. Supaya depa ni kena faham. Okey. Kenapa perlu dan apa yang depa dapat sebenarnya? Okey, contoh. Saya berbalik pada pakaian saya. Macam hari ni saya mai sini saya pakai ni. Satu, yang pertama sekali, podcast ni berkaitan dengan Melayu. Berkaitan dengan jati diri. Saya boleh nak pakai macam skinhead pun. Tapi nampak aneh lah background kau rumah kayu. Sangat aneh. Minum kopi pula. Nampak pelik. Yes. Jadi oleh yang demikian, saya rasa pakaian yang terbaik untuk saya mewakilkan diri saya, bangsa saya, adalah dengan berpakaian seperti seorang Melayu. Jadi saya tampil dengan berpakaian yang menampakkan diri saya sebagai seorang orang Melayu. Sat. Berpakaian yang menampakkan diri seperti orang Melayu. Okey. So adakah jika tidak sebegini tak nampak Melayu? Kalau saya tidak sebegini, sajalah kata, saya pakai topi, saya pakai apa, saya pakai sulak koyak apa semua. Saya bagi tahu kat abang, tetap berbalik pada ulang tadi. Ya. Walau wa'imah saya salah sepinggang pakai daun saja pun, saya tetap takkan buang diri dan jati diri saya sebagai seorang Melayu. Dalam apa pakaian sekali, abang buah pisau di tengkok saya sekalipun, saya tetap akan jadi diri saya sebagai seorang Melayu. Cuma saya rasa lebih selesa, lebih senang, lebih gembira apabila saya berada dalam pakaian ni. Compare dengan saya pakai seluar, sedap lah. Topi pula rasa hangat lah. Tu. Hak ni saya rasa saya selesa. Saya rasa macam mungkin tok-tok nenek saya dah bisa pakai. Duk pergi buat kerja kampung rumah saya pun pakai rasa seronok. Sebab itulah saya tampil dalam berpakaian macam ni. Contoh. John, kalau saya tambah sikit. Kalau saya kata inilah dia kehebatan Melayu. Meletakkan diri dia pada tempat yang betul. Betul. Meletakkan ilmu pada tempat yang betul. Yang saya pertontonkan ini ilmu dan juga adab, saya letakkanlah pada tempat yang sebetul mungkin. Dan John takkan pakai macam ni bila pi tengok wayang. Tak pi abang. Pi tengok wayang dengan ada pisau wali. Itu maksud dia, kira jangan menghina ataupun jangan mandang rendah pada image orang Melayu. Kerana orang Melayu ni dia tahu letaknya tang mana. Betul. Tapi kurang-kurang kena ada. Betul. Kena ada, kena cuba. Bagi saya, kita mungkin semua orang tak pandai, semua orang pun bermula pada tak reti. Saya pun belajar lagi, saya rasa abang pun belajar lagi. Kita pun ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kita perlu bermula kat satu titik. Kita kena cuba. Kita kena cari jati diri kita. Tu, saya kata mula dengan mak pak kita. Kita bermula daripada situ. Jangan jadi Sat Bugis. Sat kita Palembang. Sat Bentan, Sat Pendekar. Pakai baju Melayu, Sat Jawa. Pakai baju Melayu Pahang tapi duduk sarung keris Jawa. Jadi betul-betul belajar lah, betul-betul belajar. Contoh, lepas tu pula nak berpakaian Jawa. Tapi yang kita tengok dalam filem, MK. Yang tengok dalam filem punya, yang bukan kata yang betul-betul ikut adab macam mana pakaian tu. Jadi nak beradablah bersungguh-sungguh. Belajar mengaji, carilah guru. Dan dalam ilmu Melayu, tunggak yang paling utama, even hang tu hebat pun, dia tetap ada seorang figura guru dia. Jadi cari guru, insya-Allah guru yang betul, dengan doa mak bapak kita, dia akan bimbing kita untuk pulang ke jati diri kita. Okey.
Saya macam saya beritahu kat John, bila John tanya apa nama WhatsApp, tanya saya lama ke podcast ni? Saya kata memang tak lama. Saya handle podcast untuk Media Prima juga, untuk Metro semua. Memang saya berpegang pada sejam tu is the nice. Kalau saya nampak ada orang sampai 2 jam setengah. Podcast ni pun ada yang komen, bang tak cukup sejam. Tak cukup, tapi tak apa. Sebab saya punya prinsip lah, biar sikit hang cari. Betul. Kalau bagi semua jenuh. Bagi sikit hang cari, dan tanya lagi. Betul. Dan kita buat lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Saya nampak benda ni menarik untuk kita perbahaskan. Ada 2-3 soalan saya tak dapat nak habiskan, terutama tentang kris sebagainya. Mungkin kita boleh aturkan untuk sesi kedua nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kata ada orang tengoklah. Insya-Allah. John nama yang dikenali, dan juga orang saya tengok ML pun bila muncul muka John ni kira meletup dia punya view tu. Tapi sebenarnya saya ulang balik, saya bukan ligan view. Saya punya life saya, kehidupan saya dengan view ni dah melepasi zaman dia. Saya sendiri ketika PKP, orang nampak saya naik. Kau meletup live sampai 600,000 orang tengok. Live ni live 60,000 ni. Pacak tengok. So, dan view dekat TikTok yang mencecah puluhan juta, follower pun dah tinggi. Bukan lagi tu bila orang kata, adakah hang buat semua ni untuk nak cari popular? Aku dah cukup kenal dah. Adakah hang buat semua ni untuk nak cari view tak? Inilah perjuangan, John. Inilah perjuangan. Ini masa dia, saya gunakan nama saya yang orang kenal, gunakan platform saya yang orang kenal, gunakan ruang yang orang duk follow saya ni untuk nak bagi depa kenal orang Melayu. Jadi saya anggap tak apalah. Walaupun mungkin podcast ni tak dapat view tinggi pun, yang penting perjuangan aku sampai. Betul, insya-Allah. Saya ramai lagi yang saya nak seru mai sini. Antaranya mungkin Acik nak mai ke? Acik, Abang Tuah saya belum panggil lagi. Leki panggil dah. Dah tengok Leki punya? Dah tengok dah Leki. Leki itu padu. Itu padu. Sebab dia keluar rasa lain. Dia sebab Leki antara orang yang payah cakap. Okey. Yang pendiam. Betul, dia ada senyum kat saya. Dia senyum. Bila dia mai tangan ni boleh sejam. Agak pelik agak pelik. Dan insya-Allah kita akan cuba tampilkan ramai lagi, insya-Allah. Dan saya pun John pun sudi main lagi, insya-Allah. Baik. Sebab saya rasa macam podcast ni macam dia tersangkut, dia macam tak habis. Kita bagi ke orang kata kita bagi ni introduction lah, sikit-sikit. Dan abang, saya nak ambil masa sikit lah. Saya nak mohon ampun dan maaf anda ada tersalah kata. Lebih kurang saya ni orang yang masih menuntut ilmu, masih berjalan kecil, lemah dan hina. Saya ni sebagai seorang hamba dekat dunia ni, dan tak ada apa pun ilmu ke hebat ke kuat ke dahsyat atas diri saya. Jadi apa-apa saya cakap tu, andai kata orang kata ada siapa-siapa pihak yang terasa, saya mohon ampun dan maaf lah. Sebab apa, andai kata ada lebih, nak tahu lebih lanjut ke, nak lebih clear ke apa, boleh hubungi saya pun, tak ada masalah. Saya orang yang sangat-sangat terbuka. Saya terima kawan. Kalau kita nak lawan pun tak ada masalah, boleh main cakap. Jadi saya, apa yang saya sampaikan, saya kongsi dengan abang hari ni, saya harap sangat-sangat andai kata benda tu baik dan boleh bagi manfaat supaya dia pulang pada jalan takdir dia sendiri. Andai kata benda tu benda yang tak baik, salah dan silap dan lemah saya sendiri, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Tak gitu. Sebenarnya bukan sekadar John memberi tempias ataupun membuatkan orang luar tu terasa. Aku sebelah ni pun terasa. Ada part-part yang John sebut tadi macam kena kat aku ni. tapi itulah bab kata orang. Okey, saya tamatkan dengan satu ayat yang saya pegang dah 2 hari. Cadang nak type dekat Facebook, tapi takut lagi ada terasa. Jadi seseorang yang bersifat play safe, berdiam diri, hanya berdiam diri, dan menyebabkan orang rasa kita ni sebagai orang yang setia. Sebab aku diam je. Aku tak mau buka mulut, aku diam je. Seumpama aku dipatuh, seumpama aku ni akur, dan automatik dilihat sebagai orang yang sangat setia. Satu orang lagi ialah orang yang sentiasa berbicara, sentiasa buka mulut, pertikai, bagi nasihat, deny, argue, dan dilihat sebagai orang yang suka lawan, menentang. Dilabel sebagai penderhaka. Tapi aku suka penderhaka. Walaupun mungkin itulah pandangan hampa semua. Daripada hampa menjadi orang yang penakut, berdiam, play safe, nak jaga diri sendiri supaya orang nampak aku ni setia, lagi baik hanya jadi penderhaka. Yang melawan, menentang, bagi tahu apa yang salah. InsyaAllah. Itu lagi baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi, John. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.